Penderaan pada tubuh pesakit ketika Allahyarham Zara Karina Mahathir tiba di Hospital Queen Elizabeth HQE. Saksi Dr. Jennifer Wu, 32 tahun, pegawai perubatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital berkenaan berkata pada 16 Julai jam 4.38 pagi, beliau menerima Zara yang berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Antara kecederaan dialami mangsa termasuklah bengkak dan pendarahan di bahagian belakang kepala, patah tertutup pada pergelangan tangan kiri, patah terbuka pada pergelangan kaki kiri serta patah tertutup pada pergelangan kaki kanan. Selepas pemeriksaan trauma alert diaktifkan di Jabatan Kecemasan HQE pada jam 4.42 pagi 16 Julai bagi rujukan segera kepada pasukan neurosurgery, ortopedik, pembedahan dan anestesiologi. Berdasarkan penilaiannya, pesakit disyaki mengalami kecederaan otak trauma yang serius, kecederaan di bahagian belakang kepala, patah pada kedua pergelangan kaki serta pergelangan tangan kiri selain disyaki mengalami pendarahan dalaman. Katanya lagi disebabkan tekanan darah pesakit yang terlalu rendah, mangsa disyaki mengalami kecederaan dalaman akibat trauma impak tinggi pada badan yang menyebabkan pendarahan dalaman. Dr. Wu berkata selepas proses resusitasi dan pengimejan dilakukan, pesakit didapati mengalami pendarahan dalam otak, patah terbuka pada pergelangan kaki kiri dan tumit kiri, patah tertutup pada lengan kiri dan kaki kanan, patah tulang lumbar, vertebrae 2, 3 dan 4 serta pembekuan darah pada tulang pelvis dan otot sos kiri. Dr. Wu adalah pegawai perubatan pelatih dari Hospital Universiti Malaysia Sabah UMS yang ditempatkan di HQE. Mahkamah Coroner Kota Kinabalu hari ini diberitahu ibu kepada Zara Karina Mahathir tetap enggan membenarkan proses bedah siasat dijalankan ke atas jenazah anaknya walaupun kepentingan prosedur itu sudah dijelaskan beberapa kali. Saksi Dr. Logaraj Rata dari Hospital Queen Elizabeth berkata penerangan diberi kepada ibu mangsa Nuraidah Lamat sebelum, semasa dan selepas beliau menandatangani surat akuan enggan bedah siasat atas kemahuan sendiri. Menurut Dr. Logaraj, segala butiran dalam surat itu diisi sendiri oleh Nuraidah dan beliau berada bersama wanita itu ketika dokumen tersebut ditandatangani. Ketika ditanya Timbalan Pendahulu Raya Muhammad Fairuz Johari, Dr. Logaraj menjelaskan bahawa penerangan tentang kepentingan bedah siasat diberi sekurang-kurangnya 2 kali sebelum surat ditandatangani dan beberapa kali lagi selepas itu. Inkuis ini dijalankan bagi menyiasat punca kematian remaja berkenaan. So ini adalah dari segi perspektif perubatan. Doktor mengesahkan Ibu Zara tetap tolak bedah siasat walaupun berkali-kali diberikan briefing. Ada apa-apa komen? Ini adalah jawapan balas Ibu Zara dalam social media. Saya terkejut, panik dan tidak dapat membuat keputusan yang wajar ketika kejadian. Tiada nasihat diberikan dan jika kami tahu, kami tidak akan tanda tangan dokumen menolak bedah siasat itu, kata Nuraidah Lamat, iaitu ibu kepada arwah Zara Karina Mahathir. Wanita berusia 45 tahun itu mengakui beliau tidak dapat berfikir dengan waras ketika diminta untuk memberi kebenaran bagi menjalankan bedah siasat ke atas anaknya Zara Karina 13 tahun yang meninggal dunia pada 17 Julai lalu. Katanya pihaknya tiada penjelasan yang jelas dan pihaknya tidak biasa dengan kes seperti ini. Pada ketika itu, dia berasa panik dan tiada nasihat diberikan mengenai proses bedah siasat. Menurutnya dalam satu komen di Facebook, jika tahu mengenai kepentingan membuat bedah siasat, pihaknya tidak akan tanda tangan dokumen bagi menolak bedah siasat itu. Peguamnya Hamid Ismail mengesahkan akaun dengan nama pengguna Nomi Aida adalah milik Nuraidah. Pada 13 Ogos, Bukit Aman mendedahkan memang terdapat ketidakpatuhan prosedur oleh pihak polis kerana gagal menjalankan bedah siasat. Bagaimanapun pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Dato' M. Kumar berkata Nuraidah sendiri menandatangani dokumen yang dikeluarkan pihak hospital untuk tidak membenarkan bedah siasat dijalankan terhadap jenazah anaknya. So ini adalah jawapan daripada Ibu Zara. Dia kata tidak ada orang bagi briefing dengan dia tentang kepentingan bedah siasat. Itu yang pertama.
Lepas tu Ibu Zara cakap waktu anaknya meninggal dunia tu dia panik. Dia tidak dapat fikir apa-apa. Iyalah, kalau anak mati memanglah mamak pun lost control. Ketiga, bedah siasat ni SOP wajib tau. Sama ada ibu bapa setuju atau tidak, atau ibu bapa dan waris keluarga sign atau tidak. Kalau ada kanak-kanak mati awal dan mati dalam tempat yang sangat pelik, kita tidak perlu minta approval pun daripada waris keluarga. Kita kena terus buat bedah siasat. Macam kes kanak-kanak yang ditikam, pelajar tingkatan 4 ditikam oleh pelajar tingkatan 2, itu SOP yang betul. Tidak perlu tunggu pun. Persetujuan daripada waris keluarga. So, kita akan tunggu pengakuan oleh Ibu Zara yang akan menjadi saksi utama dalam proseding inquest Zara. Tetapi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada polis Bukit Aman yang mengaku polis melanggar SOP, tidak ada bedah siasat setelah Ibu Zara membuat laporan polis 17 Julai. Jadi dalam pengesahan ini, saya kena repeat balik video ni. Kerana gagal menjalankan bedah siasat, bagaimana terdapat ketidakpatuhan prosedur oleh sahkan akaun dengan nama pengguna Nowi Aida adalah milik Nur Aidah. Pada 13 Ogos, Bukit Aman mendedahkan memang terdapat ketidakpatuhan prosedur oleh pihak polis kerana gagal menjalankan bedah siasat. So itu adalah pengesahan daripada polis Bukit Aman setelah menyiasat kes Zara. Diorang memang akui ada pelanggaran SOP, tidak ada bedah siasat di hari pertama. Laporan polis dibuat oleh Ibu Zara. Jadi bila kita jadi polis, bila kita jadi doktor, it's very good you admit your mistake dan bagi tahu sebenarnya bila ada kanak-kanak mati dengan cukup misteri seperti ini, wajib buat bedah siasat dan perlu maklumkan dengan ibu bapa, ini wajib, ini wajib. Kau tidak boleh tanya lagi dengan ibu bapa, setuju atau tidak, setuju atau tidak. No, it is a compulsory SOP. Sebab anak orang mati dengan cukup misteri di usia yang sangat muda. Kepada Allahyarham Zara Khairina Mahathir tetap menolak bedah siasat dijalankan walaupun telah diberikan penjelasan berulang kali mengenai kepentingannya. Pegawai Perubatan Forensik Hospital Queen Elizabeth HQE Dr. Logaraj Rata berkata beliau bertemu dengan ibu Allahyarham Nur Aidah Lamat pada petang 17 Julai lalu bersama kakak iparnya Nur Syira Abdullah untuk menerangkan mengenai prosedur berkenaan. Dan untuk perincian lanjut, kita terus bersama rakan setugas Yasmin Natasha di Kota Kinabalu. Yasmin, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih rakan tugas saya yang berada di studio. Hari ini saya berada di Mahkamah Kota Kinabalu untuk membuat liputan secara langsung berkaitan dengan kes inquest Zara Khairina yang bersambung pada hari ini. Dan pada hari ini, Mahkamah Coroner telah dimaklumkan sendiri oleh saksi ketujuh iaitu Pegawai Perubatan Forensik Hospital Queen Elizabeth iaitu Dr. Logaraj Rada yang memaklumkan bahawa ibu kepada pelajar tingkatan 1 itu iaitu Allahyarham Zara Khairina Mahathir tetap untuk menolak bedah siasat dijalankan walaupun telah diberikan penerangan berulang kali ataupun penjelasan berulang kali mengenai kepentingannya, mengenai kepentingan postmortem. Dan
doktor itu sendiri memberitahu di mahkamah pada hari ini iaitu beliau sempat bertemu dengan ibu arwah iaitu Noraidah Lamat bersama dengan kakak iparnya iaitu Nur Syirah Abdullah untuk menerangkan mengenai prosedur berkenaan. Namun ketika pertemuan itu dijalankan, Noraidah berada dalam keadaan tenang dan masih lagi menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepada beliau dengan keadaan yang tenang. Dan Dr. Logaras juga memberitahu bahawa beliau kemudiannya dimaklumkan sendiri oleh Inspektor Wong iaitu polis tidak akan mengeluarkan sebarang borang POL 61 iaitu berkaitan dengan borang permintaan untuk bedah siasat dijalankan. Dan justru itu pihak polis telah mengarahkan pihak hospital untuk menyerahkan jenazah Zara Karina kepada keluarganya tanpa dibedah siasat iaitu dalam istilah kesihatan iaitu medical legal iaitu bedah siasat yang membabitkan undang-undang. Pada ketika itu, doktor sendiri telah menerima jenazah Zara pada kira-kira jam 5 petang dan pada 17 Julai lalu turut menjelaskan bahawa borang akuan enggan bedah siasat menyatakan keluarga tidak mengesyaki sebarang unsur jenayah ataupun sebarang unsur-unsur kes buli yang ada terlibat dalam kematian arwah Yarham Zara Karina. Dan itu sahaja laporan saya daripada sini. Saya akan teruskan melaporkan dari semasa ke semasa di extraawani.com.